Besar ombak ni geng. Oh tidak. Oh. 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 Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kuyi Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng, bantu aku tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni nak try mancing kat sini geng. Kat sini dia macam ada lopak air sikit lah geng. Lepas banjir, lepas tu ada lopak air sikit geng. So nak try kat sini. Okay, semoga ada hasil. Semoga mencakuk lah geng. Kalau ada yang besar-besar aku nak tapau curut-curut macam biasa lah geng. Kita release ni mancing dekat rumah kosong ni geng. Okay geng, jom kita mancing. Bye bye. Ada ke ikan ya? Dari mana aku nak baling ni ya? Depan ni banjir pula. Kena pijak air sikit. Okey. Nak try kacau kat sini sekejap. Kat bawah tu pun ada tu. Kat bawah rumah. Okey. So geng, pagi ni Safrog Kuyi. Warna apa geng? Putih ada, warna hijau. Warna hijau lah geng. Warna hijau kan. Cantik warna hijau. Warna favourite aku ni warna hijau. Alright. Okey geng, pindah sini. Dekat sana tadi tak boleh nak baling lah geng. Spot ni tak boleh nak baling. Oh, ni sedap ni geng. Harap-harap ada lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day geng. Oh ni. Sebelah sana tu geng. Sekejap geng. Depan kaki aku dia makan geng. Alhamdulillah. Dekat bawah kaki dia makan geng. Kejut ai. Terkejut ai. Okey geng, saya tapau ni. Okey, sedap untuk ditapau. Sofopi warna hijau mencakuk geng. Kejut aku. Depan situ dia makan. Lama dah kot dia tunggu. Mencakuk. Diam. Cakuk geng. So aku ambil ni. Alhamdulillah, strike yang pertama. Okay, bye-bye. Oh, ada kejar geng. Kejar geng. Ada yang kejar geng. Ada yang kejar geng. Ada yang kejar geng. Ada yang kejar geng.
Besar ombak ni geng. Oh tidak. Oh. 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 Straight geng. Alhamdulillah geng. Besar geng. Nampak dia kejar mula-mula geng. Tapi dia tak makan. Kali kedua baling baru dia makan geng. Alhamdulillah. Tu je sofrok warna hijau mencakuk. Alhamdulillah geng. So besar-besar macam ni kita ambil lah geng. Kita tapau. Alhamdulillah. Okey, warna hijau mencakuk geng. Alhamdulillah. Lah geng, mencakuk. Try lagi. Oh, tak kena geng. Oh, tak kena lagi. 2 kali tak kena geng. Kejar lagi. Oh. Tak tahu lah korang nampak ke tak dekat belakang rumput. So alhamdulillah side curut belakang rumput tu dia makan geng. So kita buka. Terus dia kita besar. Oh, besar geng. Oh. Oh. Alhamdulillah. Cukup geng. Strike yang ke 4. Saya besar juga. Saya tapau geng. Alhamdulillah, saya boleh ditapau. Alhamdulillah. Sofrok kuih warna hijau. Ush, rosak dah tali aku, kena gigit. Hijau mencakuk geng. Tu dia. Elok kan saya tapau geng. Alhamdulillah. Mak kau tak kena. Astaghfirullahaladzim. Tak kena makan je geng. Kecil aku. Punya basah je punya. Dia punya letup. Tak kena makan. Tak kena geng. Sekali lagi. Selu je aku karau. Tu pun makan tak kena. Tak kena. Oh. Oh. Tak lekat geng. Nampak dia kejar. Dia sayang. Dia lari. Sayang, sayang.
Oh. Oh. Okay. Oh. Saiz besar juga tapi kita release dia. Dah cukup besar lagi. Dah ada dah yang tapau. So yang ni kita release lah geng. So ni geng, curut saja. Release dia. Bye. Cukup. Alhamdulillah. 3 kali. Okey geng, jom. Kita balik geng. Oi, balik sangkut pula. Jom kita balik geng. Okey geng. So alhamdulillah geng. Tamat mancing untuk hari ini. Dapat strike 4 ke 5 ke 6 macam tu lah strike kan. Ada dah curut-curut aku release. Ada besar 3 ekor. Aku tapau geng. Alhamdulillah rezeki kat spot banjir ni geng. Selagi banjir, selagi tu kita gasak. Nanti dah kering, tak boleh lagi nak mancing dekat sini. Dekat belakang tu dia paya. Jadi paya bila air banjir dia melempar, so duk mancing geng. Alhamdulillah. Okey geng. So insya-Allah nanti kita jumpa geng next video. Jom kita balik. Bye bye.